Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zakwan bin Ismail, pelajar tingkatan 4, calon bagi pemimpin murid Malaysia dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pelajaya KEE 3056. Konsep sekolah sejahtera yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang berteraskan 5 nilai utama. 5 nilai utama ini perlulah dimiliki oleh seseorang pelajar, iaitu beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan. Impak daripada konsep sekolah sejahtera kepada warga sekolah dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang harmoni, meningkatkan prestasi akademik melalui keberkaitan ilmu serta dapat mengekalkan imej sekolah. Pembentukan sosial ini dapat melahirkan generasi pelajar yang beretika, berkeyakinan tinggi, mengurangkan masalah disiplin dan membina hubungan positif antara warga sekolah. Kesimpulannya, penerapan konsep sekolah sejahtera ini terus menjadi nadi dan budaya dalam melahirkan generasi yang ceria, sihat dan berjiwa besar.